Korang boleh bayangkan kalau rantai basikal korang ataupun motosikal korang dia kendur. So bila kendur, apa jadi dekat sprocket korang? F30 N20 engine. So kita dah buat penukaran timing chain dia. So timing chain ni bila sampai masa dia akan berlaku elongation. Elongation ni apa? Elongation ni senang cerita bahasa Melayu dia kita panggil dia jadi panjang daripada asal. So korang bayangkan ini timing chain lama, ini timing chain baru yang belah luar ni. So nampak dekat bawah tu dia sedikit panjang yang lama. So bila dah jadi macam ni akan ada isu-isu lah, sama ada timing boleh lompat, crank boleh jadi panjang. Korang boleh bayangkan kalau rantai basikal korang ataupun motosikal korang dia kendur. So bila kendur, apa jadi dekat sprocket korang? So korang imagine sebelum benda tu berlaku, korang dinasihatkan untuk tukar timing chain ni sebelum mileage 150,000. Dia boleh jadi dua benda, sama ada timing chain ni jadi panjang dan dia boleh jadi satu benda lagi, dia punya rail ni, plastik ni boleh pecah macam yang kereta ni nampak dah pecah. So benda ni common issue lah untuk BMW, terutamanya enjin N20 ni. Timing ni pecah, jatuh bawah, duduk dalam oil sump, lekat dekat orang panggil mikrofon, tempat sedut minyak tu. So minyak tak naik atas, tak cukup, enjin korang jam. Aku just ingatkan korang share benda ni supaya member-member korang tak terkena. Tasmatic Otomotif Section 15, insyaAllah. Terima kasih.